Iqbal nak buat video. Video ni pun hari ni kita dah buat video. Iqbal buat video selama ni tak pernah dapat lepas stres dan sedih. Jadi tak apalah, nak kena beriman. Okay, saya sebut dah ibu dah masuk 3 tahun dah. Ibu nanti masuk ni dah masuk 5 tahun. Nanti masuk ibu dah masuk 3 tahun lah buat video setiap. Okay, saya tak tahu lah macam saya rasa macam kalau buat video hari ni macam ya, saya buat video ni kan macam tak pernah dapat, macam ada batu-batu apa semua boleh lah, tapi bila saya nak buat video hari saya macam tak apa selesa sangat atau macam tak apa selesa, macam tak apa keep saya buat video hari apa semua. Benda tu sebenarnya tak ada pun macam okay aku kena buat video hari tu nak ada duit, bukan senang. Jadi apa yang stresnya? Yang stresnya bila ibu buat video video happy apa semua dia tu macam tak berguna bagi pasti, macam ini macam dah tak ada tindakan yang benar. Dan kan buat video selama ni pun banyak pada video sedih, video sakit hati apa semua, video ibu kata macam ni tu pun alhamdulillah view pun naik. Tapi bila ibu buat video happy, view tu akan jadi macam drop ke bawah. Dan macam gini lah, kalau tengok milimeter I sama naik lama-lama dia kata macam tu buat YouTube hari tak sentiasa korang akan naik, sentiasa korang akan di bawah. Patut Iqbal mula daripada bawah dulu sebelum mula naik. Iqbal macam aku boleh naik tapi aku boleh jadi YouTuber terbaik. Tapi bila dah masuk 3 tahun tu, ni dah masuk 3 tahun lah. Dah masuk 3 tahun tu saya macam sakit juga jadi seorang YouTuber. Walaupun kau yang senang kena buat YouTube ni, hari-hari pun tu, hari-hari kau kena bagi konten dengan kepala sakit lagi. Okay, kalau konten tu susah buat video boleh, tak ada masalah, tapi nak second orang tengok tu susah. Jadi bila buat video konten macam dah biasa saya tengok, kalau view paling tinggi banyaknya pada mukbang dengan isu viral paling okey. Kalau sesi luahan okey. Dulu masa 2023 dulu okey, sangat tak tinggi sangat, okey, tak ada masalah. Walaupun mencapai 500,000 subscriber tu pun okey juga, sebab dia main sesi luahan kau semua Lepas tu mula dengan mukbang, lepas tu pemulai tu mukbang, lepas tu sesi luahan. Kalau mukbang hari ni jadi berat lah. Berat kali pasti ya. Okay. Benda tu sebenarnya tak ada apa pun. Dan mukbang ni orang macam dah biasa lah. Okay, mukbang ni macam dah biasa lah. Itu sama macam 2023 orang tak kenal Iqbal macam mana mukbang apa semua. Iqbal buat video, alhamdulillah. Video first tu pun 4K 4K Malaysia 4,000 macam aku buat semua video rumah ni. Tapi kita buat membayar hari, itu boleh buat membayar hari. Benda tu macam tak kick sangat. Ya macam dah street sangat, tak macam hulu-hulu ada sangat. Jadi boleh buat video mukbang. Jadi video mukbang ni best. Yang bestnya banyaknya best. Yang backnya nak suruh orang, nak suruh tengok makanan tu susah. Iqbal ni bukan pandai macam kena setting macam ni, kena setting macam ni. Ada tak pandai. Iqbal itu Iqbal buat konten mukbang tu pun atas meja belajar dah itu. Tu meja belajar Iqbal tak boleh bawa balik lah, sebab tak tinggal ada mana Iqbal jual je lah. Jual lah meja sekolah tu, macam mana. Dari
itu kenangan. Nak mari-mari apa semua tu Iba jual lah. Cuma buku-buku apa semua ni apa semua tu Iba buang dah. Cuma buku sekolah. Lepas tu kitab-kitab tu semua Iba bagi kat sekolah. Gitu je. Atau kitab tu Iba bagi kat musola. Itu pun seorang. Jadi dia best nak buat video hari. Tapi yang bestnya view ni tak semacam view yang zaman 2023 dulu. Tak kick sangat. Berbeza situ. Iba pernah rasa time masa 2024. Bila buat video hari tak berapa kick sangat. Tapi bila Iba buat video sedih apa semua, view tu naik. Ton. Saya rasa naik 300 lebih, 400 lebih. Dia macam react aku sementara ke semua. Maksud 2005 dia come down. Dia macam cool down. Tak tahu buat apa. 2003 tu naik tinggi. 2004 tu macam sederhana apa semua. Dia macam kita naik kita tu okey lagi. Maksud 2005 awal permulaan down. View tak semegah dah. Down. Itu dulu awal memang dia akan down situ. Masuk umur baru yang kedua down juga. Dalam ni ada juga kick naik. Ada juga Iba buat video berubah. Ada 4 video Iba buat berubah. Semua yang naik 200 lebih, 300 lebih, 40 lebih. Tapi bila Iba buat video sedih macam ni, mula Iba buat video sedih, dia tak semegah sangat macam video zaman 2023 dulu. Iba macam stress, Iba macam sedih. Apa tak semegah. Apa aku buat video ni, aku tak pernah dapat benda yang aku nak. Lagi view yang paling screen. View 5, 6 tontonan itu paling, kalau kata paling sakit lah. Paling kerah pun satu tontonan naik paling kerah tu. Tu pun masa orang tak ada tengok video Iba apa tadi tu. Video apa tu Iba buat apa ni? Kena ingat video first apa ni? Video first Iba tak suka zaman 2023 tu. Satu je tontonan. Orang tengok sorry je tengok. Macam sedihnya aku video macam zaman 18 kot. Kalau zaman 18 tu boleh dah naik. Tapi kalau Iba gunakan nama 18 untuk Iba profil dah tak ada juga. Itu jadi macam ambil nama orang lain. Macam Iba ni nak sedapkan nama. Nama 18 guna nama 18 lah. Nak jadi popular, nak guna nama 18. Nama sendiri tak boleh lah. Jadi gitu lah. Macam untuk yang semua gitu lah. Tapi bila saya buat video hari-hari, benda tu best. Yang bestnya adalah bila upload vlog, kejap upload tu okey, nice. Tapi bila dekat foto nak tunggu tu, tak ada. Iba terpaksa tunggu, Iba terpaksa upload pukul 9, lepas tekan YouTube pukul 9 tu Iba post terus. Itu macam agak macam biar aku buat. Dia macam video Iba ni tak semegah macam 2023. 2023 woi kau naik. Buat video 80 kau naik. Kata mungkin naik Iba buat video sebulan 2 bulan aku Iba kena buat. Saya rasa kena macam tu. Kalau buat video hari-hari ia tak semegah sangat. Tapi saya tengok orang lain video sebulan 2 bulan ada je 90 lebih, 60 lebih. Iba buat video hari-hari pun 90 lebih. Tapi paling kerap pun satu. Benar je. Tu pun orang tengok pun gitu-gitu je lah. Okay. Tapi kalau isu viral, okey dia tak berapa kick sangat. Tapi okey lagi. Dia kalau isu hot tengah sekarang ni, boleh lah naik juga. Tapi kalau isu dah berlalu apa semua, begitu korek lah. Macam 60 lebih tu okey lagi. Jangan sampai 4-5 tontonan tak siap. Tapi macam mana kita dunia YouTube, dapat subscriber susah, dapat view pun susah, dan dapat tontonan orang pun susah. Senang.
Apa kalau tengok sendiri, tontonan Iqbal pun 144,052 tontonan. Alhamdulillah, baru dia terima lagi. Okey, jadi capai 200,000 tontonan lah. Maksud tengok video. Nak capai 200,000 tu bukan senang. Orang nak tengok video Iqbal tu bukan senang. Jadi kalau video macam setting macam ni, orang suka tengok. Orang macam macam ni. Orang akan suka tengok. Tapi bila Iqbal buat video macam tak boleh terima apa semua, dia macam tak ada, okey je, macam ada terbiasa je. Dia macam tu. Kalau Iqbal buat video prank, Iqbal letak kamera sini, letak meja, letak laptop, kursi apa semua, buat video prank. Tu saya start. Dan setting macam tu baru boleh. Ibadat je, ada je meja. Cuma tadi ada video nasi sebab masuk situ. Tapi tengoklah macam mana. Ibarat setting macam mana lah. Okay. Kalau mak saya pergi mana-mana ke, kalau nak buat video prank boleh lah. Tapi saya cuti lah. Sebab video prank ni kawan-kawan saya sekolah, jadi tak boleh nak buat. Jadi saya buat ni time kawan-kawan saya tengah cuti. Macam Jumaat hingga Sabtu je lah dia cutinya. Atau cuti sekolah boleh saya buat. Pagi-pagi lah kita buat video prank. Ni pun ada je video prank, tapi ni saya buat ni tengok dulu lah macam mana video prank. Sebab hari ni kena buat malam best. Malam okey lagi lah. Tapi kalau video ketiga macam ni tak boleh lah, sebab apa hari tu tak boleh juga. Sebab saya pakai pulsa pun 10,000, jadi tak mampu sangat. Malam saya nak tengok video lagi tu, jadi macam tak boleh. Jadi kena buat video malam juga. Tengoklah, ataupun tayang cuti sekolah, tengok ada masa saya buat. Macam video prank ni saya buat lewat sikit. Ada je prank, saya ada 4 sekali tak tahu ada 4 prank. InsyaAllah stay je lah, 4 prank. Okay. Ya 4. Ada hak video sebelum ni pun saya pernah buat 4 jam juga, insyaAllah. Jadi benda tu ibu saya macam dia tak berapa best video setiap hari. Macam dia best, cuma yang tak bestnya dia view yang tak berapa bestnya. Sebab ibadah macam sedap je buat video hari-hari apa semua, tapi view tak semudah macam view yang dulu. Itu saya macam benda tu macam menyakiti lah. Macam tak boleh terima. Okay. Sampai pada upload di video sangat lama kan. Time tu belum mati api. Itu macam nak pecah kepala. Bukan macam namanya pecah kepala, nak pecah api pula. Time tu api pun tambah. Itu saya ada pernah edit video. Mak mati api. Lama pula. Pukul 9 tu kau 2 3 pagi dah itu. 4-5 pagi baru je hidup. Dan itu tu jalan apa semua. Dan itu ibu macam nak tidur dah itu. Ibadah tu luar. Habis dah itu banyak nyamuk. Tak boleh. Wifi apa semua mati dah itu je. Macam sakit hatinya lah. Baru tidur. Dan tengok buka apa semua. Hidup lah api apa semua. Baru tutup lampu apa semua, tidur terus. Tu benda buat saya macam tak boleh terima lah. Kita upload. Tapi apa sakit kali upload dah. Dia punya uploading tu lambat. Jadi dia tunggu sekejap. Pukul 9 dah habis siap dah. Pukul 9 tempat tu post dah video. Dia tengok uploading tu 15 second pak. Ada sahabat tu Iqbal kena hapus semula, Iqbal terpaksa upload semula. Ada sahabat tu pukul 12 Iqbal upload lagi. Nak sangat nak sangat orang nak tengok video Iqbal lagi. Itu rasa macam penat je. Kau ingat senang ke? 2024 tu 2 video setiap hari tak? 2 video. Okay? 2 video Iqbal buat setiap hari. Pagi ada pagi Iqbal syuting. Lepas tu petang tu Iqbal syuting. Tu apa yang sakit lah. Dulu zaman kat Kelantan dia lah hari-hari 2024 dulu. Masa tu bulan
bulan 1 hingga 5 sah. Lepas tu bulan 6 tu Iba stop sebab masalah isu tadi tu telefon yang ni. Masalah tak boleh upload, tak boleh kau semua tak boleh. Dia main laptop. Lepas tu YouTube kau semua tu Iba comeback. Comeback pula tu apa bulan 11 itu Iba comeback. Alhamdulillah tu sebab kita tengah bagi untuk berpindah ke sini. Comeback tu okey, tak ada apa pun. Ibu pun buat dah video sendiri semua. Alhamdulillah uploading okey, sangat nice. Walaupun dia tak kick sangat. Okey. Campur cici gitu. Gitu aja macam berpuas hati lah bila Ibu buat video hari-hari 2 video saja. Tapi kalau video paling senang, ada macam cepat siap edit apa semua, video nyanyi lah. Dia nyanyi tak payah ni, tak payah edit. Buat intro, nyanyi, outro, tapi last tu pasang lagu. Ni outro tu, lepas tu ada subscribe apa semua macam musik ni gitu, payah orang tak bosan tengok. Ni proses itu. Pada mula Iba buat video dulu, Iba tak ada pakai sound gimbal kau semua tak pakai. Iba pakai post gitu ya Pak. Ya biar kau blur lah jawapannya. Iba pakai post je tu. Tu kita tak pandai dengan make up apa semua. Iba pandai time tu letak apa boleh campur apa semua tu, nak bagi efek apa semua bagi video tu okey. Nice. Iba tak pakai pun gambar. Ni intro gambar kepada awal je. Welcome back to intro Iqbal. Tak ada gambar time tu dulu. Iba tak pandai edit yang tu. Iba pandai editnya, Iba buat video, upload ke semua. Tapi kalau suara efek Iba belajar juga. Contoh kalau ada benda tak elok kan, Iba bubuh stiker, ataupun kalau ada kawan-kawan kecil benda tak elok, Iba bubuh sound effect supaya yang video Iba ni tak dengar. Sebab kawan-kawan Iba ni suka mencarut banyak. Lepas tu Iba pakai sound effect. Sound effect tu ikutlah sound effect kan tahu ke Iba apa semua. Itu baru Iba belajar. Macam korang tengok di video masuk tu, ada part yang Iba buka baju. Iba macam ni Iba macam ni. Dah tunjuk. Iba macam ni. Ada ni apa juga semua tu. Iba tutup dengan stiker tu. Lepas tutup lah. Pada part buka baju tu Iba tutup. Supaya orang perempuan tak, orang lelaki beres lah. Cuma perempuan tak boleh lah. Perempuan tu macam dia punya aura kan. Perempuan banyak aura. Kecuali bukan kata pandangan lah. Gitu. Okay. Bila tu macam Iqbal macam tak puas hati. Tapi bila Iqbal hari buat video, okey, tak ada masalah. Tapi dia macam tak semegah sangat macam zaman 2003. Zaman 2003 tu Ibu macam hari buat video tak air sangat. Semua dah luar boleh buat video, tapi view naik. Walaupun video tu tak ada apa. Macam korang tengok dulu Ibu video mukbang, ada IC dah semua tepi ni itu Ibu semua buat. Sebab apa? Bila buat mukbang kena ada IC dah. Dulu aja semua buat IC dah makan. Sedap. Tu lah. Waktu masuk 2004, benda tu dah tak ada lah, kosong lah Iqbal sini. Macam hilang selama-lamanya Iqbal sini, macam hilang selama-lamanya. Tapi tengoklah macam mana Iqbal video mukbang, lepas tu Iqbal minyak air mani lah. Nak suruh nak pula tapi kat sini pun banyak Iqbal minyak air mani lah. Cuma tak macam Iqbal buat video dulu lah dalam itu lah. Apa ni buat air apa semua tak ada lah. Okay. Alright, so sebab sini pun tak ada peti ais. Peti ais kat kedai jadi payah sikit lah. Kedai. Jadi payah sikit dan lagi ambil tu pun news pula. Tu maksudnya nak beli ais boleh ada kat satu kedai tu kecil lah. Tapi dia bercucuk pula dah tak mana. Nak ambil lah ke tak boleh. Nak ambil separuh tak boleh pula. Tu maksudnya kita nak buat tu pun buat video. Tu lah. Jadi macam tengok dulu lah. Okay, tapi tengok dulu lah macam mana
okey je kalau buat video. Minai botol gitu boleh lah, tapi tak berapa comel sangat. Kena ada gelah mau comel. Tapi hendak gelah macam itu tu lagi comel. Dia gelah kacau tapi ada ni. Dia apa minum tu. Tapi tu lah. Ibu kena ambil gelas dekat kedai juga. Kedai tu comel, sangat comel. Dia dapat makan orang je tu comel. Sangat comel. Tapi tengoklah bawa video tu macam bawa video perempuan tu tengoklah dia macam mana. Tapi nak pakai duit ikhlas sendiri lah, tak pakai duit Maya. Maya ibu pun kena botek banyak. Maya pula ibu kena botek tu. Jadi ibu kena tunggu hari raya, macam raya tahun depan lah. Raya tahun depan ibu raya ni dekat kampung mak saya lah. Situ lah dapat duit raya dah dah. Batu gitu ya. Tak payah sangat. Tu insyaAllah saya buat lah video perempuan. Saya beli ni saya makan apa semua, lepas tu beli air. Mudah je. Cuma gelas yang kena ambil. Gelas tu hanya usahnya. Sebab Iqbal di kedai pun air cuma satu atau Ahad saya pergi kedai. Air lain tak ada. Cuma satu Ahad je pergi kedai. Tak payah air sangat sebab Kais ni hingga Khamis tu orang tak ramai sangat. Jadi ini kalau YouTube semua ni ada kedai yang semua ni. Okay, alright, so balik dulu. Okay, so apa pun gitulah. Iba semua kalau buat video semua macam sedih, tak boleh terima. Pada itu macam tak boleh terima lah. Apa buat video macam ni? Iba buat video dulu semua lain, semua okey kamu semua. Tapi bila iba buat video macam sedih-sedih macam ni, semua macam tak naik, semua macam tak berapa happy. Dia macam tu lah. Dia macam apa main ni? Tak berapa kick sangat. Tak macam happy, tak boleh go apa semua. Video bombang tu baik. Ada je 40 lebih, 60 lebih. Okey. Cuma kalau video biasa macam video prank tu pun okey, tak ada apa juga. Video prank tu okey juga. View dia okey je. Prank, sesi ruahan, bombang, isu viral okey. Cuma blog dia tak nak buat lagi lah blog. Cuma blog spontan ada je saya buat. Blog spontan apa semua ada je. Blog main bola tu pun boleh dah ke. 1 lebih. Blog spontan tu pun 60, 40 lebih boleh. Okey tahan. Jangan blog tu 1, 2 tu nak tak siap. Buat blog tu orang nak tengok sangat perjalanan kita macam mana. Okay, alright. So apa pun itu saja kot untuk video kali ini. Thank you so much kepada korang semua. Jadi kalau korang nak video yang seterusnya, insyaAllah Ibu akan buat. Tapi video prank ni kena tunggu malam ataupun time cuti lah. Jadi kalau hari cuti boleh lah saya buat. Video prank ni agak susah. Korang faham je lah kan. Jadi saya buatlah video yang senang-senang dulu, macam video sakit-sakit hati ke apa semua saya boleh buat lah. Kalau video prank ni malam atau esok malam nanti, ataupun tunggu kawan saya cuti sekolah baru boleh buat. Ataupun tunggu saya ada masa saya buat shooting untuk prank saja. Okay, dan jadi nantilah saya cetak cuba sikit kamera tu, saya tengok meja, lepas tu ada letak apa semua, atau letak kursi buat video prank. Saya semakan bagi orang tengok macam comel, asyik duduk saja, duduk begini. Lepas tu dia macam ni pun macam biasa. Biasa aja. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau komen juga untuk next video. Okay, dah supportlah saya sekarang, okay, supaya dapatkan 1k subscriber. Okay, kalau support saya, okay, untuk dapatkan 1k subscriber. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa pada next episode. Selapan tali papan. Bye-bye, channel Iqbal Haris. Mantap. Assalamualaikum. Bye. Love you. Woo.